Baik, you ambil masa 2 tahun batalkan PTPTN. InsyaAllah doa. Tahun ini kita menang, tahun ini juga saya batalkan PTPTN. InsyaAllah. Dia peluk, cium saya, dia kata, fastabiqul khairat. Anwar, you kalau ambil alih di Malaysia, kita lumba. I challenge you, kita cabar. Kita nak tengok siapa yang lebih banyak amalan bela nasib rakyat negeri dia. Tengok pemimpin kita. Kalau UMNO nak tengok siapa yang buat bangunan lebih tinggi. Tapi pemimpin Islam, siapa yang boleh buat kebajikan, fastabiqul khairat, untuk bela nasib rakyat. Sebab tu saya kata tahun ini juga kita batalkan program PTPTN. Ali Bidu sebut soal PTPTN. PTPTN ini maknanya pinjaman yang dibagi kepada pelajar. Bila saya umum, kita nak batalkan. Oh, Anwar ni tak betul. Habis orang miskin nak hutang, nak pinjam mana? Orang BN dengar betul-betul. Pakai otak. Saya kata batal. Saya nak tiap anak Melayu, anak Bisaya, Bedayu, Kadazan, Iban, orang Ulu, Cina, India. Saya nak anak yang perlu diberikan pendidikan percuma, bukan hutang, percuma. Sebab apa? Sebab negeri ini kaya. Minyak 80 bilion. Saya buat kira-kira, dia tak lebih daripada 3 bilion satu tahun. Kita minyak 80 bilion. Kita belanja free education 5 bilion. Batal PTPTN bagi free education. 80 tolak 5. Kata lagi bankrupt. 80 tolak 5 jadi berapa? 25. You buat pandai. Tapi Datuk Najib kata 80 tolak 5 negeri bankrupt. Saya kata orang Limbang, saya mau balik. Malam itu kita ada perikutan besar di Gombak. Saya nak bagi tahu, orang Limbang bagi tahu kepada saya 80 tolak 5 dari 7.5 bilion ringgit, dan ini boleh bayar semua kos pengajian. Malam itu saya nak sebut orang Limbang bagi tahu saya. Dia lagi tahu orang Limbang itu lebih cerdik daripada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. 5 bilion yuran, elon asrama, elon makan, elon buku, dan juga komputer bagi kepada anak-anak kita. Negeri kaya. Kita bukan Bangladesh. Bangladesh nak janji banyak-banyak, tak boleh, minyak tak ada. Anak Cina tidak lagi merasa mereka tersisih di negara sendiri. Anak India tidak lagi terpinggir. Anak Dayak Kadazan bersama dalam program apa? Free education from primary to university level. Sistem persekolahan normal, bantuan penuh, bantuan modal. Tak ada lagi orang Melayu yang miskin yang pergi sekolah agama tanpa bantuan kerajaan. Tidak lagi sekolah Cina tumbuh dekat pilihan raya. Baru Perdana Menteri datang, mari, bagi 3 juta. Terima kasih. Now, bahasa Melayu dimartabatkan untuk semua sekolah, dan semua sekolah tanpa kecuali akan diberi bantuan penuh oleh kerajaan. InsyaAllah this very month kita batalkan hutang PTPTN sebagai signal membantu rakyat. You bagi kepercayaan, dan saya kata insya-Allah, God willing, kita akan buat sebaiknya. Yang kita janji kita akan tunaikan. Negeri ini kaya. Saudara tahu, tadi Taufik tanya ini PTPTN, macam mana budak-budak kita, anak kita masuk universiti kena pinjam, belum keluar universiti sudah hutang, belum pergi kerja pasport sudah tutup, tak boleh jalan. Saya kata zaman British, you masuk universiti bayar? Tak bayar. Sudah merdeka, korang-korang orang miskin, orang Melayu lah, Melayu, cakap Melayu, hidup Melayu, tapi bayar.
Hidup Melayu, gula naik. Sudah. Dulu ada beasiswa. Negeri bukan kaya macam ini. Ada dalam mahasiswa. Saya Menteri Kewangan, pendapatan dari minyak 30 bilion ringgit satu tahun. 30 bilion ringgit 1 year masuk kerajaan. Sekarang 90 bilion ringgit. Tapi universiti bayar. PTPTN. Saya pergi Turki. Kawan saya Perdana Menteri. Dia bagi tahu saya, dia jadi Perdana Menteri dalam masa 3 tahun. Masa dia jadi Perdana Menteri mula-mula, universiti bayar. Cukup 3 tahun, dia bagi dari pelajaran sekolah rendah sehingga universiti, pendidikan percuma bagi semua rakyat Turki. Turki ada minyak, ilih puji. Minyak tak ada. Kita ada minyak. Sebab tu saya bagi tahu anak-anak yang PTPTN, anak-anak ibu bapa yang ada anak sekolah sekarang 2 tahun lagi nak masuk universiti atau universiti, percayalah, we will do everything possible untuk kurangkan beban rakyat. Kita akan batalkan PTPTN. Kita akan pastikan anak-anak kita dapat belajar dengan selesa tanpa bayar kepada universiti. Ini isu one go. You work hard, you slog, we give you a place and free education. Period. 5 bilion. Najib kata bankrupt. Minyak saja untung 1 tahun 80 bilion. Tak masuk bala, tak masuk kelapa sawit, minyak saja. 80 tolak 5. Jadi berapa? Berapa? Ya abang pakai putih. 87 tolak 5 berapa? 75. Pandai. Bagi nama aja. Baru dia ambil nama dia. I want to appoint you penasihat Menteri Kewangan. Wei Shamo? Apa pasal? Dia pandai dengan Menteri Kewangan sekarang. Menteri Kewangan sekarang Datuk Najib 80 tolak 5 bankrupt. Dia sebut, bagi tahu tempat, bagi nombor telefon dia. Saya bagi alarm. Ya, macam ni. 80 tolak 5, 75. Wang ada. Kalau kita minta umpamanya 50 bilion tambah 1 tahun, itu apa ada, walaupun ada wang. Tapi ini 5 bilion. Education is an investment. Tahun ini kita menang, tahun ini juga ni beribu yang ada yang hutang PTPTN, kita batal semua. Melayu, Cina, India, you don't question. Every Malaysian has a right. You are born Malay, born Chinese, born Indian. Yes, this is your country, this is your land, and it is our duty to protect you. Kita ingat itu. Tapi yang saya bedakan kedua ya, dalam masa 2 tahun minyak tak ada, hasil minyak tidak ada. Dalam masa 2 tahun dia jadi Perdana Menteri, dia batalkan PTPTN Turki. 2 tahun. Saya kata kat dia apa? Taib, insyaAllah this year elections, I learn from you. Kita ada oil revenue. Tahun ini kita menang. Tahun ini juga saya batalkan PTPTN yang utama. Polisi itu mesti konsisten. Kita ambil alih kerajaan, dasar kita baru, iaitu semua anak-anak kita berhak mendapat mutu pendidikan terbaik, tak kira mana-mana aliran yang dia pilih. Kerana education, pendidikan itu kita punya keutamaan. Pendidikan harus percuma dari rendah sampai universiti. Anak Melayu, anak Cina, anak Dayak, dia tak kira. Dari sekolah rendah sampai universiti, mesti pendidikan percuma. Kita batalkan hutang PTPTN. Saya kata tahun ini pilihan raya, insyaAllah tahun ini juga batal PTPTN. Anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Iban, anak Kadazan yang susah, semua kita bagi. Apa masalah? Saya kata 1 tahun 80 bilion untuk pendidikan percuma, yuran
bilion. 80 tolak 5 berapa? Adik, saya nak tanya adik, 80 tolak 5 berapa? Tengok, budak kecil ini pun tahu jawabnya 75. Datuk Najib jawab bankrupt. 80 tolak 5, Najib kata bankrupt. Budak umur apa? Umur 10 tahun pun tahu 80 tolak 5, 75 bilion masih ada. Tapi dia kata bankrupt. Sebab tu saya kata kita boleh bagi pendidikan percuma. Bila kita batal PTPTN, apa yang kita takut apa? Pendidikan percuma. 25 negara buat, termasuk Turki. Turki tak ada minyak, ada hasil minyak. Kita hasil minyak 80 bilion. Sebab apa tak boleh buat? Boleh buat. Sebabnya UMNO duk kira cari wang untuk dia. Kita mesti guna wang bela nasib rakyat. InsyaAllah kita tunaikan lagi. Jadi saudara, apa yang menyebabkan saya kasih kepada sebagai seorang sahabat? Kerana saya tahu jiwa dia. Dia tidak arrogant, tidak sombong. Aku Perdana Menteri, tidak. Dia katakan saya, Anwar, Perdana Menteri, great thing, yes. Tetapi apa nak bangga? Saya Perdana Menteri, anak orang kampung Anatolia, nak masuk universiti, ada PTPTN Turki. Dalam masa 2 tahun dia batalkan. Dalam masa 2 tahun dia jadi Perdana Menteri, Turki perkenalkan pendidikan percuma dari sekolah rendah sehingga universiti. Baru ini saya jumpa dia. Dia kata, Anwar, bila elections? Saya kata, dekat dah. Allah, we pray for you. Saya kata, insyaAllah. Dan saya kata, apa keutamaan? Saya kata, insyaAllah saudara, kita menang tahun ini juga kita laksanakan pendidikan percuma, batalkan PTPTN. Tak payah bayar. Saudara basah, saya basah. Azizah maaf, saya jadi doktor. Siapa anda dok? Ya, betul. Nak jadi pemimpin, hujan sikit tak boleh, panas sikit tak boleh. Itu Najib, bukan Anwar. Sesekali kena hujan, apa salahnya? Baik, saudara. Ini dia PTPTN. PTPTN kita batalkan. Kos kita anggap 5 bilion 1 tahun. Berapa hasil minyak 1 tahun? 80 bilion. 80 bilion 1 tahun. Berapa kos minyak, kos PTPTN 1 tahun? 5 bilion. 80 tolak 5 berapa? Berapa? 75. Nama apa? Ha? Ya, Najib tak maulah. Hussein. Okey, Haji Hussein. Ni ambil nama Haji Hussein, penasihat Kementerian Keuangan yang akan datang. Tahu sebab apa? Sebab Haji Hussein bila saya tanya 80 hasil daripada minyak 1 tahun, tak masuk kelapa sawit, tak masuk cukai pendapatan, 80 minus 5 dia kata 75. Najib 80 tolak 5 bankrupt. Nak jadi Perdana Menteri. Dan soal PTPTN.